Dia orang ni tengah meeting lagi kan, tengah meeting lagi dengan player apa semua kan, kalah kan, baru lepas kalah. Kau bayangkan, baru lepas kalah tak sampai 10 minit aku dah call kan, bos, interested on your coach. Dia kata apa, dia adalah bagi nama player kan, nama player dia bagi, ini, tapi coach ni belum, tapi kita akan buat meeting hari Isnin Selasa ke, dia akan buat meeting, kita akan design. Tapi kalau kata kita bagi sekalipun, mungkin selepas MSC. Kau tahu tak, dia kata selepas MSC, which is sebab Aurora kan Turki punya team lepas, so dia orang akan bawa the whole PH punya team tu akan pergi ke Riyadh, support Turki, Aurora Turki. Kau faham tak? Lepas tu aku cakap, takkan aku nak tunggu sampai